Ah, ni tulis bahasa Sia. Amo baca bahasa Sia tak anda. Getih baca tak kena. Kita rau thamnganราชการเงินเดือน 30,000 บาท ถึง 50,000 บาท kaca-kaca wak we kena sikit. Wajib จ่าย zakat ทุกเดือนไหม เพื่อให้เงินเราสะอาดทุกเดือนไม่ต้องรอถึงปีkena dah tu dah. Bapa kena. Tajwid tu tak pernah lah tajwid. Mana kita kerja boleh makan duit gaji bulan ni 30,000 sampai 50,000 sebulan. Lepas tu kita nak beri zakat nak bulan boleh ke tak? Tak nanti siapa cukup setahun boleh ke tak? Dia tanya. 30,000 sebulan, setahun dianya 360,000. Kalau 50,000 setahunnya 600,000. 600,000 setahun. Cukup nisab lah tu. Setahun. Tapi dia nak bila zakat tahunnya, dia kena bila zakat mula di nisab. Cukup setahun. 30,000 bulan 1. Tak boleh kira lagi. Bulan 2 60. Bulan 3 90. Bulan ni baru sampai kalau kira mah 85 gram. 5 kok cutne. Berapa 5 kok cutne? Lah ni mah berat sekok. Harga apa? 50,000, 40,000. 90. 90 lah ni. Masya-Allah. 98 sekok. Aduh. Oh, 98 sekok. 98 sekok makna kalau 10 kok 980,000. 5 kok tu 340,000. 340 lepas tu samah lagi tu 30. 307. Mana 400,000. Sipai duit bulan ni boleh 400,000. Baru bila sehari situ siapa cukup setahun baru wajib zakat. Kita dak himpun ni dak 30 tak sampai 400,000 tu tak boleh bila lagi. Tak bila lagi. Baru sampai 400,000 bila sehari situ cukup 12 bulan wajib zakat. Tu hak asal. Tiba-tiba kita tak cukup lagi, tak sampai nisab lagi, tak sampai tahun lagi. Kita nak keluar zakat dulu lagi, belum daripada sampai tahun. Boleh ke tak lagu tu? Dia kena ada dua benda hak wajib zakat, dua sebab. Bila ada dah sebab satu, harus keluar zakat muajjalah, zakat yang disegerakan. Lagu mana? Kita misah zakat fitrah mudah. Wajib zakat fitrah dengan kita dari Ramadan dengan awal Syawal. Ramadan kita ada, awal Syawal kita ada. Tu baru wajib zakat fitrah. Kalau kita dari Ramadan, Syawal tak ada lagi, kita nak beri zakat dulu boleh. Belum daripada bulan Syawal kita beri zakat di awal-awal Ramadan, tengah-tengah Ramadan, akhir Ramadan. Belum daripada malam raya, masuk raya kita nak beri dulu boleh. Nak panggil dia zakat muajjalah, zakat yang disegerakan nama dia. Kalau hak ni nak masuk dalam hak tu ke tak? Kalau masuk boleh. Cuba kita buh tengok. Zakat duit ni, duit si penel nama dia. Duit si penel bila kita simpan cukup 375,000, kata mudah-mudahnya 400,000 lah. Kita simpan 400,000, dia panggil sapa nisab, tapi tak wajib lagi. Dia wajib kena sapa setahun baru wajib zakat.
Sekarang kita ada sipai 400,000, kita nak keluar zakat dulu boleh. Nak wis sebulan boleh. Nak wis selalu hak cukup setahun boleh. Adapun kalau kita kata kita baru ada gaji kerja bulan ni je, baru 30,000, nisab pun tak sapa, tahun pun tak sapa, tak boleh, tak wajib zakat. Tak kena wis zakat dah. Tak kena wis zakat. Ni panggil zakat gaji nama dia. Malaysia ambil zakat gaji. Zakat gaji ni tak wajib. Ambil bulan-bulan tak wajib. Sebab apa? Gaji kita boleh nak buat kerja lain lagi. Hak wajib zakat bila gaji kita sipai, buat sipai ni. Baru wajib zakat. Kalau gaji kita nak buat beli motor, beli kereta, nak beli beras, nak buat rumah, tak wajib zakat. Bukan sipai ni. Hak jadi sipai ni baru wajib zakat. Kena faham situ. Kita sipai pula, sipai mati. Cukup nisab dan tahun. Lepas ni tak ada sipai lagi, duit baru duk makan gaji je baru. Baru duk makan gaji, tak wajib zakat. Lebih lagi gaji koda 30,000. Orang hak keluar zakat, orang Malaysia tu 30,000 Malaysia, kalau 30,000 kita. Sebulan tu siapa nisab dah, sebulan dia. Sebulan siapa nisab, lebih kurang dengan nisab dah sebulan. Hak ni pilihlah. Kalau dia duit dia ada hak lain daripada gaji, dia ada sipai dah. Misalnya 300,000. Lepas tu dia makan gaji 30,000, 30,000, 50,000, 2 bulan sapalah 400,000. Tu boleh. Dia kena, bukan kata hak gaji saja, hak kali dengan dia sipai, hak dia sipai dulu dah. Hak dia boleh makan pesaka ke hak mana. Hak tu baru boleh nak keluar zakat muajjalah nama dia.